Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi semua dalam rancangan Cek Ramadan TV BSS SK Luar Busa dalam episod 9. Saya Arimiza dan rakan saya Ada Jelas. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Abu Tahir Direktur Tariq. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang dalam Cek Ramadan. Ya. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Kamu? Alhamdulillah, kami juga sihat. Alhamdulillah. Ustaz, hari ini kita akan bercek tentang amalan-amalan sunat di hari raya Aidilfitri. Boleh Ustaz kongsikan tentang amalan-amalan sunat Aidilfitri tersebut? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, terima kasih soalan tu. Tentang amalan-amalan sunat sebelum menyambut Aidilfitri, kan? Baik. Baik, banyak amalan-amalan sunat. Antara yang boleh sebut di sini ialah yang pertama ialah menghidupkan malam hari raya. Bila diisytiharkan esok kita sambut hari raya, jadi malam tu kita disunatkan untuk menghidupkan malam dengan melakukan ibadat sunat. Contoh dia bertakbir, berzikir, bersalawat dan sebagainya lah. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua ialah kita nak pergi sembahyang raya esok ni pagi. Kita disunatkan mandi. Mandi sunat solat Aidilfitri. Niatlah mandi tu kita nak pergi sembahyang sunat Aidilfitri. Baik. Yang seterusnya ialah kita perbanyakkan takbir. Sepanjang tempoh daripada selepas kita buka puasa tu sampailah pagi hari raya tu kita disunatkan perbanyakkan takbir. Takbir sebagai memuji Allah, memuji Allah SWT sebagai tanda syukur sebab kita telah pun selesai menjalani ibadah puasa. Okey, baik. Kemudian kita nak pergi masjid, kita nak pergi surau, nak solat Aidilfitri, kita kena buat apa? Sunat kita memakai pakaian-pakaian yang elok, tak baru pun tak apa, tapi yang elok lah. Di samping tu kita disunatkan juga berwangi-wangian, bola minyak wangi kan, bagi elok, tapi jangan berlebih-lebih, sebab kalau dalam berwangian yang lebih-lebih pun tak boleh juga. Okey, baik. Kemudian kita dah bersiap dah, kita juga disunatkan sarapan dulu, makan sikit sebelum kita pergi surau ataupun pergi masjid. Kita makan sikit, sarapan pagi. Baik, selepas tu kita pergilah ke surau atau masjid untuk kita tunaikan solat sunat Aidilfitri beramai-ramai secara berjemaah, hajat ahli keluarga, beramai-ramai. Baik, itu antara amalan-amalan sunat hari raya Aidilfitri. Ustaz, ya, boleh Ustaz jelaskan amalan sunat Aidilfitri berkenaan berwangi-wangian dan berhias? Okey, baik. Tadi Ustaz dah sebut dah. Baik. Untuk berwangi-wangian ni dan juga berhias, kita digalakkan bagi nampak cantik. Jadi kita boleh berwangi-wangian dan juga boleh berhias, tetapi jangan berlebih-lebih, sekadar sahaja. Jadi kalau kata minyak wangi itu sekadar wangilah, jangan terlampau sampai orang lain pun tak selesa dengan bau yang terlampau kuat. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Ya. Ustaz, boleh Ustaz huraikan berkenaan amalan sunat kebanyakan takbir di hari raya Aidilfitri? Okey, baik. Bilakah masa sepatutnya untuk kita bertakbir? Baik, yang pertama sekali ialah masa. Bila kita boleh bertakbir? Bermulanya terbenam matahari pada hari terakhir Ramadan. Maksudnya harilah kita puasa, bila dah masuk waktu maghrib, dah azan, baik, waktu itulah bermulanya kita boleh bertakbir. Bila masa yang terakhir,
sampai kita solat sunat Aidil Fitri. Nah, jadi masa itulah apa kita boleh bertakbir. Jadi kalau yang terbaiknya ialah bila diumumkan saja kata esok raya, kita bertakbirlah selepas maghrib, lepas isyak kan, sampai tengah malam pun boleh, subuh boleh, pagi esok kita di masjid sebelum sampai di masjid atau di surau tu sebelum kita tunaikan solat sunat pun digalakkan kita bertakbir. Kita bertakbir ni sebagai apa? Memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai tanda syukur kita kepada Allah kerana memberi kita kemenangan. Apa itu kemenangan? Kita berjaya menjalani ibadah puasa selama sebulan. Jadi lepas ni bolehlah kita bila kata nak raya, disediakan raya esok ni, kita banyakkan bertakbir. Okey. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Baik. Sama-sama. Ya. Saya ada Miza dan sahabat saya Arif Firas mengucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami dalam rancangan Cik Ramadan episod 9 ini. Baik, sama-sama. Selamat beraya Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz pun ucap juga selamat hari raya kamu kepada kamu berdua dan juga seluruh warga SKLB khususnya dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat semua. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Allahu Akbar. Allah